Tak sangka jumpa awak kat sini. Saya nak balik KLIA. Kebetulan betul. Kita duduk sebelah-sebelah. Ya, kan bolehlah kita sembang panjang sikit. Imbas retina. Sejak bila pula ada ni? Saya perlu Syida buka pintu. Esok saya ada simposium di Hotel Renaissance, jadi saya perlu tidur awal malam ini. Selamat datang semua ke simposium. Hari ini kita akan membincangkan masa depan penggodongan. Kami tawarkan RM1,5 juta untuk projek Dinara. Apa khabar, Karl? Kami akan pastikan projek ini berjalan lancar. Jadi, ini Dinara. Tugas saya untuk menggodamnya. Tepat sekali. Dan kita perlukan Syida di sini untuk rancangan microchip itu. Ya, kita akan padamkan ingatan Alia malam ini. Ini semua kod kami. Dinara diceroboh. Bersihkan virus ini untuk 1.5 juta. Kenapa data saya hilang? Awak sengaja kan? Farisha, awak kena bantu Dinara. Dia dalam masalah besar. Farisha, awak anak angkat. Dan saya ada penyakit jantung. Saya sudah siasat latar belakang Farisha, tiada penyakit berbahaya. Beritahu saya, adakah dia mengandung? Saya perlu semak failnya. Keadaannya kritikal. Kita perlu teruskan dengan rancangan B. Gantikan dia dengan Syida secepat mungkin. Syida, kita perlu ke Makmal B sekarang. Teruskan. Belum cukup 5 minit. Kita mesti lihat hasilnya. Saya berjaya. Dia dengar saya. Saya lebih hebat dari kamu semua. Kenapa saya tak boleh tahu pasal ibu saya? Oh, cepat. Kita kena lari. Lepaskan saya. Saya nak Azrael. Eksperimen itu gagal. Kesian Syida. Mak rindukan kamu. Dia anak kita, Medina. Dan dia akan selamatkan Dinara. Tidak. Aku akan bunuh dia. Hentikan, Medina. Apa awak buat ni? Dia sudah tiada. Ayah.